Dalam segmen SNF hari ni aku nak highlightkan satu channel YouTube nakama kita, Uncle Petai Channel. Guys, aku syorkan korang yang betul-betul die hard fan anime wajib subscribe channel YouTube nakama kita ni. Channel ni bukan biasa-biasa sebab Uncle Petai ni jenis yang cakap jujur, review dia padu, straight to the point dan penuh dengan vibe santai tapi lawak. Dia bukan sekadar cerita pasal jalan cerita anime, tapi kupas dari segi plot, watak, emosi sampai ke teori yang buat kita fikir panjang. Kadang tu tengah tengok video dia pun boleh tergelak sebab gaya penyampaian dia macam borak dengan member kedai mamak. Chill tapi tetap informatif. Nak tahu anime apa yang hype, yang underrated ataupun korang nak tahu sebenarnya berbaloi ke tak? Tengok channel ni. Semua ada dalam channel Uncle Petai ni. Setiap video dia bagi pandangan ikhlas, tak ada bias, tak ada overrating. Kalau anime tu best, dia puji. Kalau hamba, terus dia sound dengan cara yang kelakar tapi masuk akal. Sesuai gila untuk korang yang suka sembang anime dan nak tahu apa next anime nak layan. Tapi kalau korang sekadar nak santai tengok review dengan gaya bersahaja pun boleh subscribe juga, tanda support nakama. So guys, apa lagi, klik link di description di bawah ataupun di ruangan pin komen, langsung subscribe tanda supportnya. Uncle Petai bukan sekadar review tapi satu pengalaman otaku yang real dan penuh semangat. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. So guys, dalam video ni aku nak bahas sikit soal satu momen yang kita boleh tengok dalam chapter terbaru ni, which is chapter 1165 yang bertajuk Echo. Itulah, scene dia pendek tapi pada aku penuh tanda tanya, powerful dan impactful, iaitu momen ketika Roger invite Garp join dia masuk Lanun Roger. Mungkin bagi setengah daripada korang merasakan scene dekat situ macam biasa je, tapi bagi aku penuh meaningful dan dalam video ni aku akan cerita kenapa. Dan aku rasa teori aku yang mengatakan Garp adalah leader untuk SWORD akhirnya menjadi kenyataan. So stay tuned until the end of this video. Okay, so jom let's proceed with the content. Ikuzu Yarodomo. So guys, ketika bertarung menentang Zebek yang berada dalam mod Domi Demonnya, kita boleh tengok yang Garp dan Roger seolah-olah menyedari satu perkara yang besar, which is dalam dunia ni, organisasi yang paling jahat adalah World Government dan orang yang paling jahat adalah Imu. Kita boleh tengok even Roger yang bermusuh dengan Zebek pun, sebelum dia nak hayun satu serangan terakhir kepada Zebek, dia pun menangis. Begitu juga dengan Garp. Dia dapat selami perasaan Zebek bila dia cakap, aku tak tahu apa dah jadi dengan kau dan aku pun tak ada ayat untuk tenangkan kau. Cuma yang aku tahu, kau sekarang sudah tentu penuh dengan kehampaan. Dan tak cukup dengan tu sahaja, bahkan sebelum tu lagi, Garp ada juga tanya Zebek, tak ada ke cara untuk kami ni ubah kau jadi normal balik? Roger pun sama, dia hayun pedang dia sambil minta Zebek ni sedar balik. Guys, kita sepatutnya kena faham kedudukan diorang bertiga ni macam mana by now. Roger adalah rival paling dekat dengan Zebek. Patut Roger kena seronok lah masa ni sebab one of his rival dah boleh bagi padam. Tapi tak, boleh-boleh dia nak sedarkan balik si Zebek tu dan dia siap menangis tengok keadaan Zebek. Sama juga dengan Garp. Zebek bukan rival dia tapi boleh kira musuh ketat dia pasal dalam kalangan Lanun, Zebek ni antara yang terkuat selevel dengan Roger. Yes, aku yakin Roger selevel Zebek sebab sekarang diorang kena duo lawan Zebek adalah Zebek ada power up Domi Demon tu, so Zebek ada power extra. Tengok size pun aku rasa korang boleh setuju dengan aku. So dekat momen ni sahaja pun kita boleh tengok betapa bijaknya Oda dalam mencetuskan nilai persahabatan. Sungguh pun dalam permusuhan ketara, bukan taktih-taktih punya bermusuh diorang ni, musuh ketat ni, tapi dekat situ pun Oda masih lagi berupaya untuk sematkan nilai persahabatan antara tiga legenda ini. Alright, part Roger invite Garp join pirate dia tu pada aku powerful. Bukan sebab apa tau, pada aku Garp ni dah lah menyampah dengan pirates. Yelah pasal kawan kan Marine, apa tak menyirapnya pasal musuh paling direct. Samalah macam orang yang tanam pisang, apa musuh dia? Babi. Betul tak? Pasal tu musuh direct dia. So sama jugalah macam kes dorang ni. So bila Roger ajak Garp join dia jadi Lanun, sepatutnya jawapan Garp bukan macam gitu. Dia patut marah dengan Roger ni, tapi ni macam dia jawab lebih bersopan. Walaupun dialog dia hell no, sebab kita tahulah Garp ni macam mana kan. So jawapan yang macam tu kira beradab lagi lah untuk orang sehawak Garp tu kan. Lepas tu dekat sinilah aku cakap mungkin teori aku akan mengena tu. Dulu 4 tahun lepas aku ada cakap yang
Garp adalah leader untuk SWORD. So dengan dialog dari Garp dekat sini, bila dia cakap dia takkan join pirate, sebabnya adalah kalau dia berhenti jadi Marine, siapa akan lindungi Marine yang lain. Jadi pada aku kat sini sah Garp lah leader SWORD yang diwujudkan, bukan sekadar untuk tengok mana Marine korup ke tidak, mana Marine buat kerja ke yang tak buat kerja ke, mana Marine makan rasuah ke apa, tapi sebagai pembela untuk Marine yang ada possibility kena tindas ataupun untuk persiapan retaliate world government bila tiba masa dia nanti untuk buat coup d'etat. Kita boleh tengok masa awal-awal dulu, masa dekat Shellstown dulu, masa Captain Morgan menggila dekat sana, padahal jawatan Captain je pun, tapi dia punya gelabah dah macam berjawatan Fleet Admiral. Kau tengok lepas dia terpelik out, siapa datang kutip? Garp datang kan. Mungkinlah info pasal penindasan yang dibuat Morgan masa tu tak sampai dekat Garp, tu yang buat dia tak sampai awal lagi. So dari insiden God Valley ni saja, Garp dah faham bona dah. Atau dari insiden God Valley lah, Garp dah tak boleh nak selfish dah, tak boleh nak kira bulu dah. Asal lanun yang kuat je baru dia nak turun. Dia kena set up juga tim untuk protect Marine dia. Sebab kita boleh tengok dalam insiden God Valley ni, kau Vice Admiral kot, sampai Gorose pun kau tak kenal punyalah, tak ambil pot. Tapi lepas God Valley ni dah tak boleh dah. Sebab bukan sikit Marine yang jadi korban emu. Yes, Marine pun jadi korban emu dul. Tu yang Garp tak tahan sangat tu. Aku sangat yakin SWORD ni Garp punya kerja. Pasal kau tengok siapa lagi berjawatan yang tinggi selain Garp yang ada dekat God Valley. Garp je lah. Yang Sutton tak usah cerita lah, kawan tu dah memang boneka Pinocchio pula dah, Pinocchio. Nak harap Sengoku pun kawan pun tak turun. Dan aku rasa juga tak mustahil kalau memang Garp ada setting something dekat belakang dengan Dragon. Pasal dekat God Valley tu, Dragon dengan Garp je yang berani bawa balik pelarian God Valley. Lain kapal Marine mana ada. Betul tak guys? So sebab itulah aku rasa part Roger dengan Garp dekat sini impactful toward the story for some time in future. So guys, what do you think untuk teori aku kali ni? Aku sebenarnya tak nak pun nak ajak korang supaya percaya bulat-bulat apa yang aku sampaikan. Sebab aku yakin setiap apa yang kita sampaikan pasti akan ada yang bersetuju, pasti akan ada yang kurang bersetuju ataupun yang langsung tak setuju. So untuk tiga-tiga golongan ni, please lah tinggalkan pendapat korang. Kalau pun korang setuju, please nyatakan support. Apa sebab lain yang membuatkan korang bersetuju dengan pandangan aku dalam video kali ini. Dan kalau korang kurang bersetuju, sila tinggalkan juga komen kenapa korang rasa korang kurang bersetuju sikit. Nyatakan hujah-hujah korang supaya apa? Kita boleh sama-sama lah kan, korang lontarkan pendapat korang, aku pun lontarkan pendapat aku. Kalau aku rasa macam bercanggah sikit pendapat aku dengan pendapat korang, aku pun buat satu video lagi dan aku ceritakan lagi. Bukan masalahnya aku tak suka pendapat korang tu aku hantam korang dalam video, not like that. Aku just ceritalah kenapa aku tak setuju dengan kau, dengan hujah-hujah yang aku sampaikan lah. Tak ada sampai nak shaming siapa-siapa pun. Dan kalau korang langsung tak setuju dengan aku pun, aku tak ada masalah. Sebab benda ni kita masih lagi tak tahu apa yang akan jadi in the future. Hanya Oda saja yang tahu tak betul ke tak tidak Garp ni adalah leader untuk SWORD. Tapi aku sampai sekarang, daripada 4 tahun lepas sampailah sekarang, aku masih stand with my theory yang aku merasakan yang Garp ini adalah leader untuk SWORD. Sampai setakat ni kita boleh main rasa-rasa je lah, tapi rasa-rasa aku tu pun adalah hint dia, adalah pembuktian dia, adalah fakta-fakta yang support kenapa aku cakap yang sedemikian. So aku harap korang pun boleh hantarkan pendapat korang dekat ruangan komen tu berserta dengan fakta-faktanya lah juga kan, supaya aku boleh check balik ataupun akaman kita boleh check balik dan dorang pun boleh suarakan pendapat dorang juga. So guys, I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ni. Tapi sebelum aku end, aku nak beritahu korang, pada korang yang mungkin ada teori-teori apa-apa yang boleh kita kupas ataupun yang boleh kita bincang sama-sama, korang hantar je dekat ruangan komen kat situ. Nanti kita akan screenshot dan kita akan buat video daripada teori-teori korang. Ataupun kalau korang ada soalan-soalan, boleh tinggalkan juga dekat ruangan komen. Ataupun kalau korang nak join Wadap Anime, nak jadi speakers converto, boleh WhatsApp aku, nombor dah ada dekat tertera dekat screen. So that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kimi Scoberto, bawakan Wadap Anime, ruangan berkongsi info anime terkini. One Piece, Naruto, dan